Guys, nampak ni? Atas ni. Ha? Nampak kan? Ha. Kalau kita ingat balik sejarah dulu, masa mereka ni baru masuk ke dalam Malaysia, dia minta apa? Dia minta tapak untuk berniaga je. Kan? Terutamanya di tapak-tapak di pasar Borong Selayang. Lepas tu, dia conquer tapak-tapak di pasar Borong semua. Kemudian, dia minta di pinggir kampung untuk buka kedai. Apabila dah ramai, dia minta kampung tu menjadi kampung dia. Kan? Hari ni, wah, bukan main sedap tak nak banyak, nak Selayang aja. Dia ingat Selayang tu kecil je. Minta Selayang pula dah. Oh, lagi 15 tahun, dia minta KL pula. Wah, ini lama-lama jadi macam sejarah Palestin ni. Kan? Dan akhirnya, rakyat Malaysia, anak-anak Malaysia, terpinggir. Hidup macam dalam pelarian pula. Sebab tu kepada pemimpin-pemimpin aku yang ada sekarang ni, tak kira lah UMNO ke, PKR ke, Amanah ke, DAP ke, ingat pepatah orang tua-tua, berbuat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kalau kita cukup untuk memiliki kekayaan untuk dikongsi, sedikit pengorbanan yang boleh kita buat, beri kerakyatan khas kepada etnik Rohingya di Malaysia. Dan dengan kerakyatan itu, dia ada hak untuk akses pada kesihatan, pada pendidikan. Babi Puki mah kau nak apa? Kau nak Abang, apa? Kau nak apa? Sorry, bang. We want our right! We want our right! We are the Rohingya! We are the Rohingya! Saya sebenarnya ada pengalaman lah mendidik anak-anak Rohingya di sekolah, menjadi guru kepada mereka. Dan saya melihat mereka ni semacam manusia biasa lah. Anak-anak kita yang sama, pergi sekolah pun ceria, bersih dan sebagainya. Dan saya melihat apa yang hilang adalah sifat kita memberi mereka peluang yang sama, kemanusiaan yang sama. Peluang tu yang dinafikan kan. Dan kalau peluang ni diberikan, mereka mampu menjadi manusia yang mungkin lebih baik daripada diri kita sendiri kan. Dan mungkin kalau anak-anak ini kita didik, kita asuh, kita berikan pendidikan, mungkin dia akan menjadi Einstein seterusnya ataupun angkasawan seterusnya yang mampu menyumbang balik kepada negara kita. Tapi kalau kita tutup ruang tu, kita takkan mampu ada peluang tu lah. Dan mungkin bila mereka ke negara lain yang mendapat manfaat. Dan kita rugi dekat situ lah. Dan kita terlalu berjangka pendek, beremosi pendek, terlalu mengikut influencer yang menyebarkan benih-benih kebencian ni lah. Kita perlu menangani lah benih-benih kebencian ni. Naratif tu perlu diubah semula. Kita perlu kembalikan naratif kemanusiaan, persahabatan, persaudaraan, supaya kita dapat membina dunia yang lebih adil dan lebih harmoni untuk semua lah. Ambil. Ambil cuma. Apa nak cari keluar nasi pun tak boleh dekat negara sendiri. Habis nak buat macam mana? Biarlah. Bukan hari 24 jam cari tenaga. Bukan 24 jam. Habis tak boleh tenaga, turun jamu. Untuk anak-anak. Ayo pula tahu ayo. Oh, tujuh ini aja mana tahu ni tak kena buat. Yelah, kita tak ada. Kau faham tak? Tahu, saya faham. Ya, kau ni 70 lah, 7 ringgit lah, inilah, itulah. Aku memang tak tahu lah kau cakap apa ni. Kau memang tak simpan dia, macam mana kau lagi marah pula aku. Saya ada marah tak? Ya, kau cakap tadi bukan ya, saya cakap 70. bukan, biasa orang Janganlah naik bawa. kereta
kita pun cari makan mas semua Saya mas. tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu. Saya tahu. Ha. Ya, saya bukan ini niaga mas. Saya mau simpan duit banyak. Kalau awak driver lah. Awak kalau awak driver lah. Orang kasih 50, awak tak ada bagaimana? Ya, awak tak ada macam mana? Biasa mereka customer dia simpan Saya 10 ni ringgit. customer. Yalah. Saya ni customer. Tunggu saya cakap tunggu. Faham tak? Tunggu saya cakap. 10 ringgit, 20 ringgit pun boleh. Memang gaduh lah ini. 10 ringgit, 20 ringgit pun boleh. Apa sebab 5 ringgit? Tapi aku tak ada macam mana sekarang ni. Aku tak nak bayar. Macam mana? Tak nak bayar, tak nak bayar. Oh, suka. Saya kasih komen aja. Aku bagi terus. Ambil lah. Aku Saya kata, kalau saya angkat 50 boleh tak? Kau cakap Boleh tak? 70 lah ini. Yalah. Iyalah sabarlah. Adjust lah. Bukan aja. Saya pun dah ada kecil macam ni. Kalau orang nak kereta, semua orang kasih 20, 10. Tak ada orang kasih 50. Tahu? Kisah Awak pula. tahu tak? Aku Kau bukan tak bank tahu ni. awak sendiri standby. Aku- Bukan saya bermasalah. Apa salah aku yang standby? Kenapa aku yang standby? Kenapa? Awak tak mau bayar, tak. payah. Bukan awak satu tahu. Saya banyak driver, semua kisahlah. pun Tak- 20, 10. Babi diamlah bodoh. Kisah pula. babi. Woi, dia tak ada masalah. Awak masalah saya tahu. Hei, babi Fuki mah kau nak apa? Kau Awak nak apa sekarang? tahu. Kau nak apa? Negeri ini semakin membimbangkan, bahkan ada dalam kalangan mereka didakwa mula mengemukakan pelbagai permohonan yang disifatkan melangkaui status sebagai pelarian. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Duyung Datuk Muhammad Nur Helmi Abdul Halim berkata, beliau menerima maklumat dan aduan berkaitan tindakan segelintir warga Rohingya termasuk cubaan mendapatkan pengiktirafan tertentu dalam komuniti setempat. Kata beliau, dianggarkan hampir 1,000 pelarian Rohingya kini menetap di sekitar kawasan Parlimen Kota Melaka, terutamanya di Duyung, Limbungan serta Pengkalan Ramah Pantai. Beliau berkata demikian ketika pemantauan warga Rohingya di Jalan Pulau Senang 3 Semabuk di Melaka Tengah malam 13 Jun.